Saya memang galakkan supaya lelaki jangan takut. Mesti buka mulut sebab you berkelebihan. Dan berterus terang itu saja pun sudah melambangkan tahap tanggungjawab yang tinggi. Itu pun sebahagian daripada aspek tanggungjawab juga. Dan itu yang menyukarkan isteri. Jika dia membantah sampai ke tahap mohon dilepaskan di mahkamah, hatta dia ambil lawyer sekalipun, belum tentu dia menanglah di mahkamah terhadap permohonan untuk dilepaskan tu. Dan kita kena ingat, wanita minta dilepaskan ini, dia memang betul-betul yang singkat akal tu dia bersungguh lah. Tapi majoriti wanita yang meminta dilepaskan kerana suaminya berpoligami adalah kerana itu langkah taktikal paling ampuh yang dia rasakan untuk memastikan suaminya tak jadi berpoligami ataupun menceraikan isteri baru yang dikahwini. Kerana itu dia ambil langkah tu, dan dia berani mengugut seperti dia bersungguh-sungguh nak melakukannya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil bluff. Benda tu bluff. Itu sebab banyak wanita yang dalam keadaan dia bluff, tiba-tiba dia dapat penceraian itu, dia panik. Itu yang banyak dalam tempoh edah tu, tak sampai beberapa hari bercerai dah rujuk balik. Bila dah kena cerai, maksudnya oh sampai hati abang. Mula panik. Tapi selagi mana tak cerai, dia ingat benda tu dalam kawalan dia. Dia yang kawal suami, dia yang memberi tekanan kepada suami. Tapi bila suami sama ada dia buat tu secara dengan niat ataupun tanpa niat. Dengan niat ni kadang-kadang ada setengah suami yang jenis macam ni. Okay, fine, nak sangat aku bagi. Dia sedar kan, aku nak tengok nanti lepas cerai ni macam mana. Tapi ada juga yang tanpa niat tu, maksudnya dia tak sengaja lah, dia dah tak mampu tahan tekanan tu sangat kan, akhirnya dia sanggup begitu. Dia tak terfikir pun yang isteri itu sedang bluff.